cerita ni terlebih daripada mulut Rahman Yaakob sendiri. Rahman yang bimbang sesudah kita menandatangani agreement untuk melumpuh Malaysia dalam tahun 63. Dia bimbang takut Malaysia tak kekal, kita berpecah. Jadi itu sebab kata Rahman, aset seperti minyak, dia kata sekarang ini bukan kita punya, milik British. Bila kita merdeka dulu, walaupun rundingan tu meliputi seluruh alam Malaysia, Malaya, tetapi minyak tidak termasuk dalam perkara-perkara yang dirunding supaya dapat dimiliki oleh kita. British sudah pun menyerah minyak ini kepada Royal Dutch Shell. Dan Royal Dutch Shell duduk buat duit bilion-bilion sebelum ini. Bila kita merdeka, minyak kita tak pernah cakap milik kita. Tak pernah. Tapi itu milik British. Jadi oleh kerana itu Rahman kata, baik kita cari jalan supaya kita boleh memiliki aset yang penting ini. Saya rasa Merdeka! Alhamdulillah lah setiap kali saya run sumut mengenai bagaimana nak membetulkan minda kita untuk bebas daripada penjajahan barat ke atas ideologi Islam. Ideologi Sunni anti-Syiah ni banyakkan ditanam oleh barat. Agenda di mana barat menghasut negara-negara Sunni supaya pemimpinnya menggunakan para ulama mencipta kitab-kitab dan menyampaikan syarah anti-Iran supaya Iran tak berkembang menjatuhkan kononnya empayar-empayar Sunni yang dikuasai oleh raja-raja monarki, kerana Iran dibina di atas Syiah yang menjatuhkan kerajaan monarki Shah Reza Pahlavi yang pro-Amerika dan pro-British. Ini masalah Palestin, orang Malaysia nak pergi buat apa? Hinggalah begitulah British berjaya dan Barat berjaya mengkotak-katikkan dengan apa yang disebut sebagai doktrin Henry Kissinger 1967. Jadi Henry Kissinger kata pecahlah orang Islam ni pada dua, kerana ini masalah yang kita tak perlu reka. Kerana dalam diri orang Islam, inilah bahagian paling mudah mereka bermusuh. Mereka ada sejarah pergeseran yang sangat panjang tentang Sunni dan Syiah. Dua benda ni kalau bawa mereka berbalah, mereka akan berpecah. Maka di peringkat kenegaraan mereka pecahkan kepada mazhab. Jadi kata Henry Kissinger, ini adalah buah percuma yang masalah ni telah ada dalam Islam. Mekarkan, hasutkan. Kalau mereka datang daripada puak Sunni, mereka masih ada titik lemah. Kerana sebahagian daripada mereka nak jadi fundamental, iaitu balik pada asal Islam. Sebahagian daripada mereka nak menjadi nasionalis Islam. Kerana pembentukan negara bangsa ni kena membina nasional dia. Macam kita di Malaysia, kita kena kekal lah nasionalis Islam. Maka kerana dua titik percuma ni, kata Henry Kissinger, tak perlu belanja besar. Lagakan je, lagakan je, lagakan je. Kita dah faham orang Syiah dengan dia, dan kita pun tak takut kerana kita telah ditanam dengan kefahaman Sunni dalam diri kita ni kuat. Dengan segala dakwah yang ada depan mata, liberal datang ke, Islam moderate ke datang ke, bagi mereka yang telah beriman kepada Islam dengan berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah dengan kita mazhab Syafi'i ni, tak ada. Kecuali yang nak jadi liberal tu bukan kerana Syiah punya masalah. Sebab bukan Syiah yang meliberalkan orang-orang dalam Sunni, bukan Syiah yang memoderatekan orang-orang dalam Sunni. Itu kerosakan orang Sunni sendiri, kerana telah menerima apa yang dipanggil doktrin daripada Barat. British dan juga Barat melalui apa yang dipanggil doktrin Henry Kissinger telah menanamkan kata kepada segala orang ni, masuk dalam secara saraf, hasut mereka untuk bergaduh. Masuk ke Malaysia, pecahkan golongan konservatif dengan golongan fundamental, kerana mereka ni walaupun sama mazhab tapi berbeza pandangan tentang identiti Islam dan identiti bangsa. Pulaukan pula. Bila berlaku Iran sebuah negara Islam, gunakan pula Syiah ni. Kerana Iran ini boleh menjadi tidak disukai oleh negara-negara Sunni kerana Iran sama juga Syiah. Jadi ramai orang tak faham bila kita menyokong Houthi dan Hezbollah, bukanlah kita menyokong Syiahnya. Hinggalah kita tak mahu menerima hakikat bahawa dalam perang ni kefahaman kita adalah geopolitik ketenteraan. Kadang-kadang kita tak takut hantu yang berada dengan kita, daripada kita nak memikirkan takutkan Iran yang telah berjaya membina negara revolusi, yang mana kejatuhan Iran ni menjadi dendam kepada Amerika dan British adalah kerana isu minyak. Kalaulah Iran yang kata Iran ni pada tahun 1954, dia pajak minyak dia kepada British Petroleum. Tuan-tuan nak tahu sejarah British Petroleum? British ni setitik minyak pun tak ada. Amerika ada minyak, cuma tak cukup untuk industri dia. British tak ada. Macam mana British boleh wujud British Petroleum? Setitik minyak pun tak ada di bumi Eropah. Kerana British berjaya masuk ke Iran zaman Shah Reza Pahlavi, di mana British mendapat kontrak pajak minyak.
Pajak minyak. Syekh Reza pun pajak, British bayar, dia jadikan kekayaan peribadi. Orang-orang Parsi Iran pada waktu itu ditindas daripada Syekh Reza Pahlavi yang memajak minyaknya kepada British dan Amerika, dengan keuntungan hasil cukai pajakan tu diambil untuk keluarga dia. Rakyat jadi miskin. Kenapa Iran ni dipajak minyak? Amerika dan British nak, kerana inilah minyak yang akan menjadikan sumber ekonomi mereka dibeli pada harga murah, kerana mereka dah pajak minyak Iran. Jadi apabila rakyat Iran marah dan memberontak, tiada jalan keluar untuk menjatuhkan sebuah kerajaan yang dipanggil kerajaan pro-barat dan sebuah kerajaan dipanggil Western in the Eastern country ataupun Western Islamic country. Maka revolusi Iran bermula. Bila naik saja revolusi Iran, jatuhlah kerajaan Shah Reza Pahlavi 1979. Amerika bukan kehilangan Syiah, Amerika bukan kehilangan Sunni, Amerika dan British kehilangan minyak. Dengan kehilangan minyak tu, mereka menjadi sangat marah kepada gerakan negara Islam baru ni, kerana negara ini tak mau lagi memajak minyak. Apa sahaja perjanjian yang berlaku di antara Amerika dan British dengan kerajaan Syekh Reza Pahlavi terbatal apabila naik Ayatollah Khomeini dan kerajaan revolusi Islam Iran. Bagaimana jatuhnya Raja Parsi ni dipanggil pula bagaimananya jatuh raja, padahal ini raja yang zalim. Syekh Reza Pahlavi ni, kerana dia adalah raja yang tak berpegang kepada ideologi agama, menjadikan Iran adalah Western in the Eastern country. Bila naik saja revolusi ni, marah Amerika dan juga British, kerana mereka terpaksa beli minyak pada harga yang sama ditetapkan oleh pasaran antarabangsa. Dulu minyak pajak, dia bayar duit pajak aja atas tanah dan atas telaga yang dia gali. Maka itulah mereka mula memburukkan Iran dengan kata naiknya Syiah. Nak jatuhkan balik Iran ni supaya mereka dapat sebuah kerajaan yang boleh pajak minyak balik. Kerana Iran adalah negara kelima pengeluar minyak terbesar di dunia. Maka diwar-warkan Iran ini sebagai Syiah dan diberi amaran kepada seluruh negara-negara Arab monarki. Tengok bagaimana Ayatollah telah menjatuhkan Shah Reza Pahlavi. Kalau kamu tak kawal Ayatollah, revolusi Islam ni sampai ke Saudi, Bani Saud akan habis. Benda ni sampai ke dalam Qatar, Bani Nayan akan habis. Sampai ke semualah Bani ni akan habis. Kamu akan habis. Jadi maka negara-negara Islam yang berorientasikan Sunni mula termakan hasutan naiknya sebuah empire Syiah. Dan Amerika menakut-nakutkan cerita ni melalui kebijaksanaan Henry Kissinger, Yahudi yang menjadi penasihat yang membentuk pola politik. Itulah kemudiannya sampai sekarang barulah orang Islam sedar bahawa musuh mereka yang nyata adalah Amerika. Dan hari ini Amerika kekal sebagai satu negara tunggal yang masih lagi menyokong Israel. Boleh ambil iktibar bagaimana mental dan juga sudut pandangan kita melihat perbahaya Syiah tu sangat besar ke atas Iran, kerana naratif yang disusun oleh media barat. Kerana media barat dah tahu dah, bawa aja kisah mazhab ni akan bangkitlah porak-poranda kerana penghinaan terhadap sahabat. Orang Sunni marah. Maka titik perpecahan dan titik pemisah yang inilah yang diwar-warkan. Jadi akhirnya war-waran ni berlaku dengan cara besar. Apabila negara-negara Arab yang takutkan revolusi Islam Iran, maka ulama'nya memainkan peranan. Mula pula daripada pemimpin negara turun kepada ulama'. Maka para ulama' mula memburuk-burukkan Iran sebagai Syiah. Dengan membesarkan kisah-kisah Syiah yang menghina para sahabat. Tersebarlah. Bermulanya perang untuk mempariahkan Syiah, bermulanya perang untuk mengasingkan Iran adalah membawa naratif. Naratif ini adalah agama yang menghina para sahabat. Iran Syiah yang menghina sahabat. Iran pula jadi marah. Asal sebut Sunni je, ini negara yang mencela, ayat membiarkan kematian Hasan dan Husin. Ini orang yang tidak mau memuliakan Fatimah. Saya cerita bagaimana Henry Kissinger berjaya. Dan akhirnya itulah yang menjadi titik hingga sekarang. Kita tak boleh membezakan di mana kita nak melihat kebaikan. Kerana kita telah ditanam oleh British. Ini bukan ditanam oleh ajaran Islam. Bila para ulama' mengembangkan benda ni sebagai medium, kerana raja menitahkan kepada para ulama', kembangkanlah Syiah ini bahaya kerana mereka mungkin menjangkau seluruh tanah Arab dan merevolusikan kejatuhan semua pemimpin-pemimpin berorientasikan kepada kerajaan para ulama'. Mainkan kisah Syiah ini adalah sebuah ajaran yang sesat. Syiah ini adalah sebuah golongan yang menghina para sahabat. Kerajaan, para ulama' dan orang awam. Orang awam pun membawalah naratif ni selama berpuluh-puluh tahun. Maka akhirnya kita akan melihat Iran Syiah penghina para sahabat. Iran Syiah sesat daripada Islam. Syiah pula melihat Sunni ini adalah mereka yang bertanggungjawab ke atas pembunuhan Hasan dan Husin. Itulah kisah yang begitu panjang yang saya cerita bagaimana Henry Kissinger berjaya. Dan akhirnya itulah yang menjadi titik hingga sekarang. Kita tak boleh membezakan di mana kita nak melihat kebaikan perang ini apabila Iran dan juga Houthi dengan Hezbollah terlibat. Kerana kita telah ditanam oleh British. Bila para ulama' mengembangkan benda ni sebagai medium, kerana raja menitahkan kepada para ulama', kembangkanlah Syiah ini bahaya kerana mereka mungkin menjangkau seluruh tanah Arab dan merevolusikan
kejatuhan semua pemimpin-pemimpin berorientasikan kepada kerajaan monarki. Maka monarki ini tekan para ulama, mainkan kisah Syiah ini adalah sebuah ajaran yang sesat. Orang awam pun membawalah naratif ni selama berpuluh-puluh tahun, maka akhirnya kita akan melihat Iran Syiah penghina para sahabat. Iran Syiah sesat daripada Islam. Syiah pula melihat Sunni ini adalah mereka yang bertanggungjawab ke atas pembunuhan Hasan dan Husin.